Beza pasang tempered glass, korang boleh tengok. Kalau tinted pasang belah dalam, sini. Tinted kau pakailah tinted mahal macam mana sekalipun, kena batu luar, pecah. Betul. Kalau tempered glass dia pasang belah luar. Kan? So tujuan benda ni untuk dia protect pecah. So kalau pasang benda ni tak pecah. So kita boleh tengok ni kat tangan aku ni puncher. Depan aku ni cermin Honda City baru, ada kamera. Ini dah pasang Ni aku puncher So kalau kena batu, kereta korang jadi macam ni. Nampak? Dia jadi macam ni. Anulah berapa banyak pun. Dia takkan pecah ni. Berbeza dengan yang ni. Kalau yang ini nampak? Ini dia kosong. Dia tak ada tempered. Berbeza dengan ni. Nampak? Dia terus pecah. Dia terus pecah. Terus pecah. Kalau yang dah pasang tempered, dia macam ni. Dia takkan pecah punya. Dia takkan pecah. So kalau kena batu dia dented macam tu je. Kan? Akan datang bila kau dah pakai dah 3-4 tahun, tinggal kopek pasang baru je guys. Korang tengok berbaloi tak? Customer ni dia dapat harga diskaun 50%. Kita pasang punya lah penuh, tak ada kedekut punya, penuh. Kita buka wiper panel, penuh kita bagi. Kemas-kemas je kita masukkan ni kat dalam ni. So korang yang mana nak pasang tempered glass, mungkin korang baru first time dengar benda ni kan. Orang yang tahu value barang ni, quality produk ni, dia akan faham. So yang mana nampak video ni nak pasang appointment, kau jangan terus datang macam Beza ni. Beza ni bulan 4 tu tadi tukar cermin dengan kita. Nampak ada stiker kita lagi. Tengok video aku, dia orang pertama ni pasang hari ni. Nampak kita potong cuncun je. Tebal guys. Tebal. A few moments later. Beza dah siap pasang tempered glass, kau boleh tengok surface ni. Ni owner dia. Bang, siapa nama? Nazrul Hakim. Macam mana abang tahu tempered glass bang? Abang orang pertama datang sini pasang Saya tengok TikTok abang. Apa yang buat awak rasa awak yakin nak pasang tempered glass? Sebab saya tahu dia punya kualiti dia macam mana. Macam mana bang? Abang boleh share, abang boleh tengok. Puas hati. Nampak macam tak ada. Lepas tu kita potong pun tadi pun abang boleh tengok kita pasang macam mana kan? Kita potong macam mana. So kalau abang tengok ni macam dah pasang ke belum? Macam belum pasang. Macam belum pasang, tapi dah pasang kan? Tapi dah pasang. Kerja kita macam mana bang? Abang boleh share? Kerja memang cunnya. Daripada saya tukar cermin dulu memang terbaik. Okey bang, last kali. Yang mana nampak video ni bang? Kan yang banyak orang tanya ni nak pasang tempered glass, tapi bila bagi harga dia orang macam dia senyap. Macam abang ni, abang faham value barang ni kan. Sebab tu abang berani keluar duit, betul tak? Betul. Abang bagi kata-kata sikit bagi dia orang ni. Dia orang tak pasang benda ni pecah, cermin sekarang tak tahan. Betul. Sekarang cermin memang kualiti kurang. Betul. So kalau nak tahan, tak nak pecah, tak nak sakit kepala, asyik iklan insurans dia tukar. Betul. Pakai benda ni. Betul. Teknologi pun makin lama makin canggih, betul tak? Kan? Diorang kat sana macam-macam dah buat apa semua. So bang, itu je bang Itu saja. Terima kasih bang. Guys, kita pertama datang pasal tempered glass. Aku tengok pun macam tak pernah pasang, tak payah jemur. Tak perlu pakai UV light yang lampu warna merah, lampu yang besar kan. Tak perlu. Ini semua kita bagi warranty apa? Anti yellowing. Benda ni kat luar. Bila jemur matahari, tempered ni tak jadi warna kuning guys. Pasal warranty dia punya glue lagi. Warranty anti scratch. Bila main wiper. Sebab benda ni kan main laga-laga dengan wiper kan. So korang kena cepat lah. Pagi. Nak dapatkan best price, cepat.